Jadi kita dengan Tuhan ni gitulah, kena merendah diri. Jadinya apa doa yang Asma nak titipkan kepada pendengar kita? Okey, doa ni kalau kita amalkan, insya-Allah Allah permudahkan. Bukan mudah 1 2 3, banyak kalau kita selalu amalkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Makna dia adalah, ya Allah engkau permudahkan, jangan engkau sulitkan, dan engkau akhirkan dengan kebaikan. Jadi situ tu kita kena pegang, kena sok amalkan lah. Sebab sepanjang tempoh saya amalkan ni, insya-Allah Allah permudahkan belaka urusan saya. Gitulah sana ayatnya. Okey, jadi terima kasih banyak Asma atas Sama-sama. perkongsian doa tadi, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Okey, maksudnya permudahkanlah jangan betul. susahkan. Jadi kita dengan Tuhan ni gitulah, kena merendah diri tak, sebab kita ni bukan siapa-siapa. Dan dunia ni dunia tipu-tipu dan kupu-kupu. Maksudnya akan ada cabaran sentiasa. Tebal gitu. Tebal gitu tak. Jadi disebabkan cabaran ni benda biasa. Jadinya kita kena kenal lah taraf diri kita. Jadi saya rasa doa tu sangat kena untuk kita pada hari ini. Agar terus bergantung kepada yang perlu kita bergantung sebenarnya, iaitu Allah SWT.